Saya ingin menerangkan bahawa Kampung Sungai Baru tidak termasuk dalam kawasan MES. Bila dia mengatakan Kampung Sungai Baru bukan dalam MAS, dia kena nyatakan di mana sepadan. Jangan buat statement. Pernah dengar MAS cakap pentadbir MAS menyatakan bahawa boleh buat Kampung Sungai Baru bukan. Ini maklumat dia lah. Dua ni saya ambil daripada dia punya office. Kalau dia sendiri mengatakan tak ada, tapi dalam tulisan dia ada, apa cerita sekarang? Selama ni luar-luarkan, saya tahu luar-luarkan di luar sana, kenapa pembangunan projek berada di Hobo semua. Sebab dia mengatakan pihak majoriti. Dan tak salah saya, Menteri pun pernah cakap dalam Parlimen, majoriti. Tetapi kalau kita bagi kepada dua, majoriti yang kononnya ingin membangunkan tanah mereka adalah penduduk flat. Majoriti yang menolak untuk tidak mahu pembangunan rumah teres. Tetapi kenapa rumah teres jadi mangsa kalau majoriti flat setuju? Okey? Dan di dalam Akta Serata 57, Seksyen 57 kurungan 1 mengatakan kena ada 11 suara. Itu akta, itu jelas. Dan saya nak tekankan sekali lagi, projek yang dijalankan ini bukan projek kerajaan, projek swasta. Bukan projek kerajaan, projek swasta. Projek swasta menunggang kerajaan. Sebab apa? Apabila mereka gagal negosiasi dengan penduduk, jual beli, dia gunakan kerajaan, tolong ambil, gunakan akta pengelolaan tanah. Banyak sangat naratif yang telah dibuat sebelum ni dan banyaknya tidak berpihak kepada kami tetapi kepada pihak pemaju lah. Publik pun dapat tahu keadaan sebenar, yang mana kita dapat tahu lepas je isu Kampung Sungai Baru ni kecoh, rupanya banyak lagi daripada feedback daripada tempat-tempat lain yang mereka telah melalui perkara yang sama macam berlaku di Kampung Sungai Baru, tapi mereka tidak ada peluang untuk bagi tahu perkara sebenar dekat luar. Lepas tu cara mereka datang, mereka menakut-nakutkan penduduk. Apa yang berlaku dekat sini, saya bagi tahu, saya berada di dalam rumah. Saya dan keluarga saya, suami saya, anak saya di dalam rumah. Cara mereka datang, mereka ketuk pintu tu, ni pengalaman saya sendiri, mereka ketuk pintu macam nak roboh pintu rumah. Pada ketika tu saya dengan suami tengah makan. Suami saya kata, duduk diam, tak payah buat apa-apa. Sebab itu hak kami. Kan? Untuk kami nak menerima tetamu ataupun tidak, itu hak kami. Tapi cara datang, tak cukup dalam pintu depan, pergi pintu belakang. Panggil asap kami. Sebab apa? Pada ketika tu, dia menghalau lah, saya kata, mengusir kejiranan saya. Ada lagi beberapa rumah yang ada masih lagi kat situ. Semuanya nak suruh dikeluarkan. Maksudnya ada yang sebelum ni JV dia orang hantar ke Kampung Kelinci, yang ada berbaki di serata ataupun flat saya ni, mereka hantar ke Sungai Rudang. Sebab pada ketika tu memang nak suruh siapa yang ada lagi untuk keluar daripada rumah. Jadi kami buat keputusan no. Sebab saya pun ada ramai adik-beradik. So apa hak saya untuk nak mewakili, menentukan apa yang adik-beradik saya nak. Kan, kalau mereka bertegas untuk tak nak buat apa-apa, memang tak nak bersetuju dengan pihak pemaju ni, saya diamkan diri je lah. Tapi macam tu keadaannya, saya ceritakan, memang seolah-olah macam tak ada orang kat rumah. Tapi gaya dia datang tu, so saya boleh nampak dan saya boleh jangka macam mana yang dia buat pada penduduk-penduduk lain. Kes ni adalah kes yang terkandung dalam draft dia telah dirumuskan dalam akta yang patut baru dikomunikasikan. Kopi geran kan? Ya, kopi geran. Sepatutnya ada, tapi hilangkan. Sepatutnya inilah patutnya ada. Dan draft dia boleh hilangkan.